Thank you semua sebab sudi datang ke meeting cikgu-cikgu pada hari ini. Okey, cikgu puasa kan ni hari? Cikgu puasa? Puasa? Bau cheesy wedges oh. Mantap. Jadi meeting kita pada hari ini kita akan membincangkan sama ada patutkah kita bagi kerja rumah pada pelajar semasa cuti raya nanti. Saya rasa patut. Boleh? Kalau boleh kita kasih banyak lagi kerja rumah diorang. Tapi kenapa pengetua? Biarlah diorang. Siapa suruh terlampau betul sama itu Roblox. Saya rasa nak patut juga Pak bagi diorang banyak kerja rumah. Kasih biarlah diorang sambut raya. Saya tidak setuju. Sebab nanti murid-murid terlampau main saja Pak. Ada betul juga, tapi kau diam. Jangan kau melawan. Pengetua lapar Pak ni kan? Pengetua craving cheesy wedges ni kan? Ya.